Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kuih kasturi. Mula-mula sekali kita nak rebus kacang ni sehingga dia lembut ya. Kacang kita dah kembang, masukkan gula merah, gula putih, ni sedikit garam, daun pandan. Kacau sampai gula kita hancur, masukkan kelapa. Ini tepung gandum. Okey, dah sebati macam ni. Tutup api dan kita biarkan dia sejuk dulu. Kita buat adunan untuk kita celup kuih kita ya. Kita ada gula, ni garam. Margarin 1 sudu. Masukkan air sikit-sikit. Tepung jagung. Tepung beras 3 sudu. Tuang sedikit air lagi. 3 sudu tepung gandum. Macam ni adunan kita. Masukkan air kapur berwarna kuning. Dah siap yang ni, kacang hijau ni telah kita masak tadi. Okey, kita buat bulat-bulat sebesar mana yang kita nak. Sekarang kita ambil sebiji ni, kita celup. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Dah cukup garing, baru kita angkat. Jom kita makan. Alhamdulillah.